Silakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya mengurusi saudara saya Datuk Bakar dan pimpinan PAS, saudara YB Azan dan pimpinan keadilan, rakan-rakan adik kakak saudara-saudari yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita berhimpun malam ini. Saya ucap jazakumullah khairan kathiran rakan-rakan keadilan dan PAS yang mengatur dan kepada saudara-saudari yang sudi datang. Dari saya jalan masuk tadi ada orang tengok muka saya, ada orang tengok perut saya. Saya tak tahu apa sebabnya. Dulu orang tengok muka saya saja, sekarang orang tengok muka, perut, muka, perut. Ini pasal celaka UMNO punya perkempen. Jahat sungguh puak ni. Saya tak akan rojok sangat soal itu, tapi sebab apa yang pimpinan UMNO Datuk Seri Najib ni sungguh-sungguh sampai macam itu? Budaya Melayu ke macam ni? Bukan. Budaya Islam ke macam ni? Bukan. Budaya Cina pun bukan. Budaya Hindu pun bukan. Budaya apa? Budaya Najib. Sudah. Sebab apa? Habis-habisan cerca Tugu Ning Aziz, serang Tugu Hadi Awang, saya pemimpin DAP. Sebab apa? Sebab mereka rasa cemas. Yang kita kemukakan apa? Yang kita kemukakan Tugu Hadi Awang, Kit Siang, saya telah siap di kalangan pimpinan muda, pakar-pakar ekonomi. Kita siap buku jingga. Apa dia buku jingga? Buku jingga ini program. Kalau kita perintah, hak satu kita buat ni, dua buat ni. Kita sign belaka. Janji. Kerana orang kata, takkanlah Pakatan Rakyat, pimpinan keadilan PAS DAP ni pergi mana-mana, kritik UMNO Barisan Nasional saja. Mu nak buat apa? Jadi orang tanya. Maka kita adakan program. Apa program kita? Saya kata program ekonomi ni, pembangunan, dia akhirnya fikir soal rakyat. Bukan mari umum. Pembangunan negara catat 8%, 10%. Harga barang pun naik 10%. Tak jadi juga. Gaji tak naik. Sebab itu bila kita sebut pembangunan, rakyat berhak tahu. Rakyat ni bukan bodoh. Mereka anggap rakyat ni bodoh. Tahu tak sebab apa saya lawan sangat pimpinan UMNO? Saya orang Melayu. Saya orang Islam. Yang saya benci sangat sikap dia pasal apa? Sebab pimpinan UMNO ini anggap orang Melayu ni bodoh di Malaysia. Jangan tahu. Baca utusan Malaysia dia anggap orang bodoh semua. Jangan bagi maklumat. Kalau harga barang naik, jangan bagi tahu. Kalau kos elektrik, bagi kepada token-token kaya, jangan bagi tahu. Maknanya dia anggap rakyat ni bodoh. Yang dia buat, fitnah. Reka. Bagi gambaran kepada orang Melayu, ekonomi paling baik. Pemimpin paling baik. Tak ada yang rosak langsung di Malaysia. Ini sama macam perangai Husni Mubarak di Mesir. Husni Mubarak di Mesir macam itulah. Tanya 6 bulan lalu, siapa pemimpin paling utama di Mesir? Husni Mubarak. Siapa dia pakar ekonomi yang paling pandai di Mesir? Husni Mubarak. Bagaimana satu Mesir? Gagasan? Husni Mubarak. Itu bila? 6 bulan yang lalu. Sekarang cuba sebut nama Husni Mubarak. Cuba sebut di Mesir. Husni Mubarak. Cuy, dia ludah. Sebab apa? Rakyat dah tahu. Pemimpin yang dia sanjung ni rupanya rompak kekayaan.
Syarikat, bini dia punya. Adik dia punya. Anak dia punya. Kekayaan dia ambil daripada rakyat. Rakyat hidup menderita. Maknanya, rakyat dapat maklumat sekarang. Dulu tidak. Macam, mengapa tidak ada maklumat? Sebab dia baca utusan Mesir. Dia tonton TV3 Mesir. Jadi dia tidak tahu. Sekarang dia tahu. Sebab negeri itu dah mula bebas. Sebab itulah bila dia tak tahu sebab semuanya dikontrol. Profesor dia kontrol. Ustaz UMNO Mesir pun dia kontrol. Maknanya kalau ustaz ni dia bagi hukum, hak pemerintah dia nak dengar. Bukan soal hukum, bukan syariat. Bukan menghukum Quran dan hadis. Apa yang pemimpin UMNO suruh buat. Dia jadi tali barut pecacai kepada pemimpin. Ini yang berlaku. Sebab tu di Mesir dulu, ulama-ulama Azhar termasuk Syekhul Azhar bagi fatwa. Jangan lawan. Jangan buat demonstrasi. Bukan sekat Husni Mubarak. Dengan ketua-ketua Azhar bukan tukar. Bila rakyat bangkit. Rakyat mana bangkit? Anak muda. Ini tadi pengusi sebut tadi. Bagaimana kebangkitan orang muda bawa perubahan. Ini yang paling ditakuti. Bila saya cakap di Gombak, polis halang. Pergi Johor, polis halang. Tak boleh berucap. Sebab dia kata, Anwar bertanggungjawab hasut orang muda. Di Mesir yang mencetuskan perubahan itu orang muda. Bagaimana? Orang muda mana? Pandai sangat? Tak. Ada kekayaan? Tidak. Ada pendidikan terlalu tinggi? Tidak. Tetapi ada kesedaran. Ada jiwa muda yang disebut mencetuskan dari idealisme. Dhamir dia, hati nurani dia benci dengan rasuah. Benci dengan kezaliman. Benci dengan kenyataan ibu bapa dia diperbodohkan. Benci baca surat khabar yang mengampu saja tidak bagi kebenaran kenyataan yang benar. Benci dengan fitnah. Benci dengan sikap pemimpin-pemimpin kondol kekayaan dan rakyat diperbodohkan. Ini yang menyebabkan orang muda naik semangat. Ya. Seperti tadi di tazkirah Maghrib tadi, saya baca daripada surah Al-Kahfi. Hubungan dengan anak muda. Bagaimana Al-Quran, Allah menyebut bagaimana diceritakan satu kisah yang benar. Nahnu nakhussu alaika naba'ahum bilhaq. Kan Allah ceritakan kisah yang sebenar. Dalam surah Al-Kahfi. Apa dia kisah dia? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda yang beriman dan Allah tambah petunjuk kepada mereka. Iman maknanya apa? Iman maknanya tunduk pada perintah Allah. Tolak. Dia ada 10 orang. Atau 14. Di Gua Hira. Di Gua di Kahfi. Itu dia masuk menolak sistem yang di luar. Sistem itu apa? Pemerintah yang zalim. Raja yang angkuh. Menindas rakyat. Penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Dia tolak. Maka Allah tambah petunjuk kepada mereka. Apa istimewa anak muda? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka ini sudah terpahat di hati sanubarin mereka. Apa dia? Terpahat apa? Akui Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan orang yang boleh sogok dia. Bukan orang yang bagi RM50 suruh naik tiang elektrik pasang bendera dia. Bukan anak muda di Terengganu. Menganggur? Ya. Dapat RM50 dia sokong pemuda UMNO. Dia dah menganggur. Pemimpin pemuda kaya raya. Dia menganggur. Dia boleh diperalatkan hanya dengan RM50. Dengan dasar yang menindas. Oh, belajar dari pengalaman surah Al-Kahfi. Mereka ini tidak terpukau dengan janji. Tidak terpukau dengan wang ringgit. Tidak terpukau
dengan kuasa. Kerana kuasa itu kuasa zalim yang menolak kebesaran Tuhan. Mereka ini, anak muda ini mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tunduk kepada itu. Saudara, ini dia semangat kesedaran orang baru di kalangan yang muda. Dia tak boleh sedia. Dia tak sedia menjadi perkakas, diperbodohkan. Mengapa saya katakan rakyat diperbodohkan? Bila media kita ada kongkong, kita diperbodohkan. Ekonomi. Ada sudah dengar ekonomi ini susah. Harga barang naik. Pendapatan tak naik. Gaji tak naik. Ada tak pernah dengar bahawa masalah kita, ekonomi kita? Tak pernah dengar. Semuanya bagus. Sebab itu saudara, saya harap orang muda di Terengganu ini dapat ikut trend dunia sekarang. Apa dia trend dunia? Orang muda bebas berfikir. Dia mau kebebasan. Dia mau inqilab. Freedom. Mengapa dia nak bebas? Dia tidak mau orang yang rasuah. Orang yang zalim dan angkuh. Kontrol semua. Sampai tak ada apa-apa. Baru ini, sebelum ini, kita dengar Teo Beng Hok mati. Jatuh tingkat 14. Polis siasat tak selesai. Karena polis sebahagiannya duk sibuk duk maki hamun kita. Kerja polis ke itu? Saya tak kata semua. Ada yang polis yang datang ni baik pun ada. Dia tabik kat saya pun ada tadi. Tapi kerja polis ke? Dia pergi maki Tok Guru Aziz, maki Anwar, bawa video seks, kerja polis ke? Yang ketagih gila, ketagih seks, siapa-siapa dia? Ya. Kerja polis kan ini? Kita buat laporan. Ada tindakan? Tidak ada. Negara ini, kamu kalau sokong UMNO, bunuh, tutup kes. Rasuah, tutup kes. Rogol, tutup kes. Kenapa? Kamu pemimpin UMNO. Ini hukum apa? Orang lain, tak ada, diadakan. Kerana apa? Kerana lawan mereka. Saya nak bagi tahu saudara. Saya tak peduli kes apa. Kes mahkamah lagi 16 hari bulan. Kes video ada lagi. Nak siasat saya, konon saya hasut anak muda. Nak buat persiasatan. Kemudian, Menteri Agama, Ustaz UMNO, tak boleh pakai faham agama macam mana. Saya bawa ke Mahkamah Syariah, dia halang Mahkamah Syariah. Saya bawa kes ke Mahkamah Syariah. Menteri UMNO, Agama UMNO, sanggup pergi mahkamah, halang, tak boleh bawa ke Mahkamah Syariah. Agama apa kamu bawa ni, bagi tahu kita. Cabar saya, tak payah cabar. Kawan-kawan saya, ustaz ada Tok Guru, kita bawa ke Mahkamah Syariah. Saya bawa, sampai hari ini mahkamah tak dengar kes. 3 tahun. Sebab Mahkamah Syariah diperalatkan oleh Menteri Agama UMNO. Saudara, kalau ini pun masih nak sebabkan orang Melayu sokong lagi UMNO, memang nak jahanam kita. Bukan saja ekonomi, agama kita pun diperalatkan. Ini saya bagi tahu ini. Pengalaman saya sendiri. Saya yang pergi buat laporan. Saya yang bagi keterangan. Semua siap tutup kes. Sebab kalau bawa mahkamah saya menang. UMNO ni tak boleh bagi. Kok mana pun saya pergi menang. Ini apa? Kamu Tuhan. Hukum ini hukum bawah kamu. Ini saudara, saya bagi contoh. Sudah itu pula, dia nak saman saya pula sekarang. Sebab dia kata saya bawa agama baru. Agama pluralisme kata dia. Kerana saya kata semua agama sama. Islam ni saya rendahkan. Bila saya kata? Oh, dia kata saya berucap di London. London School of Economics. Menteri Agama tak faham orang putih. Saya cakap tu istilah dan ucapan saya itu. Saya bawa minta terjemah rojok kepada Syekh Yusuf Qaradawi. Dan Syekh Yusuf Qaradawi bagi tahu kepada saya, Anwar, kalau kamu didakwa di Kuala Lumpur oleh Mahkamah Syariah kerana konon nak bawa agama sesat berdasarkan kertas ini, saya akan terbang dari dunia Arab, datang Kuala Lumpur dan jadi saksi pertahankan kamu, insya-Allah. Ini bawa ulama. Siapa dia? Syekh Yusuf Qaradawi. Siapa dia Syekh Yusuf Qaradawi? Rais Hay'ah Ulama Al-Alamiyah. Ketua Majlis Ulama sedunia. Siapa dia?
bila bangkit gerakan menentang Hosni Mubarak di Mesir, apa dia kata? Banyak ulama sindrom bisu, takut. Dia bagi ucapan, wahai rakyat Mesir, dan terutamanya ayuhas syabab, hai anak-anak muda Mesir, bangun, tolak yang zalim. Mesir budaya besar, Mesir telah melahirkan tamadun Islam yang agung, Mesir telah melahirkan institusi Islam yang hebat-hebat, tempat pengaruh sahabat Nabi dalam sejarah Islam dan sebelumnya. Mesir telah membuktikan bagaimana Firaun dikuburkan, bangkit lawan yang zalim. Itu dia Syekh Yusuf Qaradawi. Bila Hosni Mubarak diusir, Syekh Yusuf Qaradawi dibawa balik. Dia salat jamaat dan khutbah di Medan Tahrir. 3 juta orang berimamkan dia. Saudara, itu dia ulama yang dianggap kredibel, yang berani dan tegas, bukan yang mengampu kira elang dia. Kalau nak pertahankan Islam, ini dia. Saya minta maaf, bukan saya cerita malam ini, cerita Bazano. Saya hanya nak cerita sebab apa. Mengapa orang macam Anwar, Tok Guni Aziz, Tok Hadi Awan ini mesti dibunuh politik mereka. Sebab itu kawan-kawan di Marang ini kena ingat. Marang ini kawasan yang dipimpin oleh tokoh besar. Bukan saja PAS, tetapi umat Melayu dan umat Islam. Kita kena pertahankan kerusi ini dan maruah kita. Lebih-lebih lagi sekarang. Dan percayalah, UMNO akan buat apa saja. Beli, ugut, upah, apa saja untuk melemahkan kubu kita di sini. Saya nak seru pada saudara. Tanggungjawab kita pertahan. Untuk apa? Karena pribadi Ustaz Hadi saja? Tidak. Karena dia membawa mesej ketokohan dia, pribadi dia, prinsip dia. Bawa untuk memperkuatkan kita dalam Pakatan Rakyat. Bawa perubahan. Sebab itu saya sebut itu buku jingga. Menang Ustaz Hadi. PAS. Yang beberapa kawasan keadilan di Terengganu. Saya yakin insya-Allah akan bawa perubahan dalam negara kita. Mereka boleh kata kita mimpi, tak apa. Tapi jangan lupa, kita pernah menang di Terengganu. 99. Kita menang di Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan. Kuala Lumpur, 11 kawasan parlimen, kita menang 10. Kita kalah 1 setiawangsa sebab undi pos 14,000. Paling banyak undi pos di Malaysia, setiawangsa. Undi lain semua menang. Mari undi pos, bro. Ini penipu. Ya. Tapi insya-Allah kita teruskan. Sudah, kerana kita memang betul. Orang tanya, ya nak perintah? Memang ya nak perintah. Sebab apa? Cukuplah sistem yang ada ini. Kalau kerajaan, orang mati di bawah jagaan dia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, pun tak tahu sebab. Geng Hok jatuh. Tingkat 14. Orang bunuh? Tak ada orang bunuh. Kata hakim. Dia bunuh diri? Dia tak bunuh diri. Bunuh diri dah, orang bunuh dah. Tapi jatuh tingkat 14. Macam mana? Sendiri jatuh. Ini sama. Dulu Kugan, India, mati. Dalam lokap. Apa pasal mati? Sendiri mati. Oh, tak apalah, itu Hindu dengan Cina. UMNO perkasa kata. Buat apa yang Anwar sibuk? Yang mati bukan Melayu. Saya nak bagi tahu, jangan jahil sangat. Kita yang perintah nak suruh orang Melayu, apatah lagi orang bukan Melayu, bukan Islam, hormat dan sokong kita. Dan terima kita sebagai pemimpin. Sebab apa? Sebab kita rakus kuasa? Sebab kita sombong? Sebab kita zalim? Tak. Sebab kita adil. Sebab kita boleh jamin keadilan dan rahmatan lil alamin. Itu tuntutan kita. Sebab itu kita wajib
pertahankan prinsip ini di bawah kuasa kita. Tapi kebetulan Allah kaya, kita tahu, kebetulan mati pula Ahmad Syabrani, pegawai Melayu, pegawai kastam Melayu, bukan tingkat 14, tingkat 4. Jadi saya baru-baru ini bila polis panggil nak buat minta keterangan sebab video ni, saya kata tingkat berapa? Kata tingkat 9. Saya kata di bawah tak boleh. Saya takut saya terjatuh. Jadi tuan-tuan aku nak bayar AC, nak bayar cukai tanah apa semua, kalau minta bayar di bawah nah. Bayar di atas tak tentu boleh jatuh. Ini dia. Satu demi satu. Kemudian hina pegawai-pegawai kerajaan. Kita tak pertahan semua pegawai kerajaan kalau dia salah-salah lah. Tapi gambaran seolah kastam pegawai semua tak bagus. Pegawai ni rasuah, banyak wang curi. Pegawai. Menteri? Memimpin UMNO? Bersih semua. Yang boleh jadi pegawai begitu rosak sebab apa? Sebab atas kepala ikan dia dah busuk. Bukan saya nak pertahan pegawai kalau salah. Tetapi jangan salahkan pegawai. Tak adil. Kena ramai pegawai yang bersih. Kena jaga maruah mereka. Kerosakan. Yang kaya berbilion-bilion ni siapa dia? Manusia paling kaya. Melayu paling kaya di Malaysia siapa dia? Adik Perdana Menteri. 3 orang Melayu paling kaya bilion-bilion ringgit. Siapa dia? Adik Najib, Datuk Nazim. Siapa lagi? Anak Mahathir, Datuk Mauzani. Sebab tu Mahathir lalak dah 86 tak mau pencen lagi. Anak paling kaya di Malaysia. Nak buat apa Mahathir oi? Ni wang gunung-gunung nak buat apa? Umur 86 lah. Ini dia. Sebab itu bukan main, kuat dia hantam. Bukan saja saya, pas, dia hentam. Saudara, kalau kerajaan sampai mati pun tak boleh selesai. Tak usah bangkit saya. Kes saya, bukan saya bangkitkan sekarang ni. Ingat dah ketua penyiasat kes Anwar dulu, Mata Lebam. Nama dia Datuk Mat Zain. Sampai hari ini, semalam dia tulis surat lagi. Dia kata kena siasat Gani Patel, Peguam Negara dan bekas Ketua Polis Negara, Musa Hassan. Mereka ini menipu, mengada-ngadakan fakta, reka buat video, menghina Anwar tahun 98 lagi. Dia buat tuduhan. Ada siasat? Nahi kabinahi. Ada tindakan? Tidak ada. Sebab negara ini sudah rosak, saudara. Saya bagi tahu betul-betul. Saya pun lama dalam UMNO. Saya bukan benci ahli-ahli UMNO di bawah ni dah. Saya nak ajak kawan-kawan saya yang lama dalam UMNO ni, tolonglah bawalah perubahan. Cukuplah. Sebab yang pemimpin macam Najib Rosmah, pemimpin UMNO yang di atas yang angkuh ni sebab apa? Sebab kita yang bawah ni jadi bodoh sokong mereka. Salah kita. Saya bukan benci saudara. Saya nak bagi tahu yang rosak ni sebab kita di bawah. Saudara sokong tak salah. Sebab apa? Tanya orang UMNO di bawah sebab apa sokong? Nak tolong ni, nak jaga selamat orang Melayu. Selamat apa? Yang kaya mereka. Bolehkah? Tengok muka, jumpa rakyat ribu orang. Oh, kita kena tolong rakyat jelata. Satu Malaysia ini untuk rakyat semua. Tapi keluarga saya bilion-bilion ada kekayaan. Tak malu ke? Anak muda di sini tak ada kerja. Tak marah, tak ada kerja. Jadi dia cakap, kita dalam keadaan kita sekarang, pembangunan adalah untuk menjaga rakyat selatan sekarang. Oh, Ketua UMNO Cawang Abu tu. Oh, betul. Bangang semua. Ya. Padahal anak dia tak ada kerja. Kalau kerja, kelang tu untung ratus-ratus juta, gaji dia RM700, RM800. Boleh senang ke hidup macam tu? Saudara, tak boleh. Sebab itu saya katakan, cukuplah. Bawa perubahan. Ada kawan-kawan saya tanya, Anwar, orang politik ni sama semua. Bila ada kuasa besok dia lupa. Saya kata terima kasih. Ingatan itu baik. Ad-dinu nasihat. Itu nasihat baik. Saya ingat. Tapi kena ingat juga. Kami ini terima ujian banyak juga. Paling bawah pun dah. Paling atas pun dah. Seperti mana selalu saya sebut. Santap dengan raja di istana dengan makanan paling lazat pun sudah. Makan dalam lokap.
Polis dibuat macam anjing pun sudah. Pakai baju dengan bintang-bintang Datuk Seri Simanja Kini. Itu gelaran Sultan Perak. Darjah Pingat Datuk Setia Kinabalu. Itu Sabah. Penuh bintang, berat jalan. Pun sudah pakai lawa. Lepas itu masuk lokap, ditelanjang bulat pun dah sudah. Baik. Sehat pun sudah. Dipukul setengah mati pun sudah. Saya kata syukur alhamdulillah. Sebab ini pengalaman ajar kita. Seorang tok guru bagi tahu saya. Untuk bagi saya rasa semangat, jangan saya rasa gundah gulana. Kata Rasul mastaqamu, mesti teguh. Dia kata enta jangan ingat enta susah sangat. Dia ada hikmah. Ini training kata dia. Saya kata tok guru berat training macam ni. Dia kata tak. Dia ceritakan seorang kisah, ya? Raja, dia hantar anak dia, putera mahkota, kepada seorang ulama, tok guru. Tok guru yang paling terkenal di negara itu, Arab. Dia hantar, ya Syekh, anak amanahkan. Enta latihlah anak-anak ini supaya dia menjadi raja yang baik, pintar dan adil. Maka tok guru tu kata, tuanku, perintah dijunjung, pastikan latih dia sebagai seorang Muslim yang baik, dengan ilmu, dengan akhlak dan dengan semangat tak tegak keadilan. Maka dia ambil. Dia begitu keras kepada anak raja ini. Makan minumnya susah. Silap sikit dipukul. Jadi anak muda ni dia jadi marah dan derita. Pukul sudah. Pakaian dia bagi yang paling daif. Kalau tengok anak-anak di sekolah itu, paling daif ke anak raja pakai. Makan paling sederhana. Silap sikit paling kuat kena hukuman. Anak tu duduk simpan. Kadang-kadang bapak dia meninggal, dia jadi raja. Belajar jadi raja. Dia panggil tok guru. Mai panggil mana tok guru. Tok guru tu kata dia sibuk. Kalau raja nak jumpa, mari jumpa dia. Raja tu pun jumpa. Dia kata, pasal apa enta begitu zalim kepada anak? Anak derita, anak sedih, anak miskin, anak tak cukup makan, anak dipukul silap sikit. Dia kata, tuanku, alhamdulillah. Mudah-mudahan tuanku tak lupa derita itu. Kerana kalau tuanku tak lupa derita itu, maka saya, Patip, telah menjalankan tugas dan amanah untuk melatih tuanku. Jangan tuanku ulang dan menyebabkan mana-mana rakyat derita, rasa miskin, rasa dienayai, rasa dizalimi. Kalau tuanku ingat dan insaf itu, tuanku akan menjadi raja yang baik dan adil. Wah, itu tok guru tu kata, itu dah latihan. Tapi kurang-kurang raja tu tak kenal cerita video ni. Tapi sebab itu saya kata, kita kena istighfar kepada Allah SWT dan terima dengan sabar dan redha dengan ujian kepada Allah SWT. Tapi nasib baik, pergi tadi orang buat jemaah solat hajat, doakan. Pagi tadi saya di Sik. Sik ni kat sempadan Siam di negeri Kedah. Tok guru yang cukup dihormati di negeri Kedah, Tuan Guru Haji Saleh. Dia telefon anak minggu lalu, dia kata, Syekh Anwar, anak minta enta mari juga kerana ada 7-8 ribu orang nak solat hajat. Nak enta kena hadir. Anak pun pergilah juga pagi tadi. Bulan Januari, anak ingat ke 16 hari bulan. Di mana? Di Kerala. Nama tempat Malappuram, India. Syekh Abdul Razak Hafiz, yang kebetulan juga kenal dengan Tuan Guru Hadi Awang. Dia buat satu majlis zikir di stadium Malappuram. 500,000 orang hadir. Dia minta anak pergi, dia kata tak apa, kalau sibuk 10 minit pun tak apa. Nak buat, kerana kami hajat, nak buat solat hajat khas untuk enta. Saudara, 500,000 orang. Kalau bayar RM1 seorang, dah RM500,000 dah. Ni dia orang buat sendiri. Saya kata, alhamdulillah, ini beri kekuatan kepada kita.
Jadi bersaudara-saudari yang mahu perubahan ke arah kebaikan, ya, kita sama-sama, kita ikhtiar, kita doa. Ya. Saya pergi sik kat pondok, ribu orang salah hajat. Pemuda UMNO masih kain rentang. Anwar peliwat, Anwar kaki gila seks, Anwar ya, masih ada. Ya, kawan-kawan pemuda keadilan PAS tarik kain rentang. Adakah saya sedih duka cita? Tok Guru kata, Anwar, senyum. Kalau anda sedih duka cita itu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hanya berdepan Allah SWT. Berdepan puak-puak dajjal ni, anda jangan rasa sedih. Anda tunjuk bahawa anda mesti jalankan tanggungjawab dengan kawan-kawan dalam pimpinan untuk bawa perubahan. Jadi ini pelajaran. Apa lagi tak habis? Sebab mereka takut. Saya bagi tahu ni, menang, ambil lagi ni 3-4 kawasan parlimen Terengganu ni penting. Sebab kita nak tawan Putrajaya. Sebab apa nak tawan Putrajaya? Sebab saya kata tak payah banyak-banyak. Buku jingga ni 100 hari. Saya kata tak. Bagi kat saya sehari. Tawan Putrajaya hari ini bagi saya 24 jam. Saya nak buat pengumuman. Apa dia pengumuman? Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Ada gaya bunyi ya? Saya atas nama Kerajaan Rakyat Malaysia. Ada beza tak? Beza. Sebab sekarang ni kerajaan satu pihak, rakyat satu pihak. Kerajaan pandai semua. Kerajaan orang atas kaya semua. Rakyat ni bodoh semua, miskin semua. Saya tak setuju. Tukarlah. Kerajaan ni apa dia kerajaan? Siapa dia? Kalau masa saya dulu Menteri Keuangan, siapa dia? Kalau orang tak sokong. Kalau rakyat tak angkat. Jadi biar insaf. Kerajaan itu kerajaan rakyat Malaysia. Kita nak tukar nama. Bukan nama kerajaan. Nama dia Kerajaan Rakyat Malaysia. Atas nama Kerajaan Rakyat Malaysia, langkah pertama saya nak buat, saya nak tunjuk kepada orang UMNO bagaimana minyak yang untung 90,000 juta ringgit setahun, kamu tak reti tadbir. Tak reti tadbir. Untung 90,000 juta, atau 9,000 juta, atau satu padang ni tak habis. Punya banyaknya putih. Tapi Naten ni, orang ni, dia naik lagi harga minyak. Semalam naik lagi. Pasal apa? Kita naik harga ni pasal wang tak ada. Kita naik harga ni pasal tak cukup wang. Naik harga supaya kita ambil wang. Ini untung 90,000 juta. Sebab tu saya kata, bagi saya sehari, saya umum. Dari Perlis, Sabah, Sarawak, semuanya serta merta harga minyak bagi seluruh negara turun. InsyaAllah. Ya. Ya, betul. Jangan kata main-main. Ini bukan janji politik. Tak betul. Saksi ada. Kau ada. Azan ada. Saya bukan main-main. Apa dia nak buat? Umur dah. Nak masuk 64. Dah kena teruk dah. Telanjang banyak kali dah. Dulu dah telanjang sekali. Kali ni telanjang ukur pula. Ukur depan belakang. Apa dia? Nak aibkan saya. Anwar, kamu nak lawan? Kami ada kuasa. Telanjang. Pukul. Masuk penjara. Hina. Aib. Lawan lagi. Saya nak bagi tahu. Saya selagi ada kudrat, sihat, insya-Allah. Lawan tetap. InsyaAllah kita buat. Sudah, itu dia. Minyak tu. Kemudian, kita ada janji. Negeri ni, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, keluar minyak. Bagilah dia sikit. Berapa persen? 20%. Bagi. Untuk apa? Untuk nak buat mahligai menteri besar? Tak. Untuk pastikan kemudahan kepada rakyat. Saudara, menenang kita. 20% royalty balik kepada negeri. Itu jaminan kita. Boleh buat, saudara. Sebab apa nak tarik? Dulu 5%. Itu pun dirampas daripada Tok Guru Hadi Awang masa dia jadi menteri besar. 5%. Saudara, tak boleh. Tak boleh tindakan seperti ini.
Harga lain-lain. Ada yang kata kelapa sawit macam mana? Saya sebut minyak. Orang tanya saya, kelapa sawit macam mana? Saya kata kelapa sawit sehari tak boleh selesai. Bagi saya 2 minggu lah. 2 minggu tak lama. Apa nak buat? Saya panggil pengeluar kelapa sawit. Tahu tak kelapa sawit ni untungnya puluh bilion ringgit setahun. Untung, negara untung. Syarikat-syarikat untung bilion-bilion. Janganlah beban orang bawah ni naik 30-40 sen sehari. Faham tak? Sebab tu saya kata, saya ni lama Menteri Kewangan tak fikir ke? Rakyat Allah, saya tak faham. Saudara jangan lupa, saya 8 tahun Menteri Kewangan, tak naik tol, saya tak bagi naik. September 98 saya kena pecat, Oktober naik tol. September tak naik minyak, Oktober naik harga minyak. Sebab apa? Sebab pemimpin dia tak peduli masalah rakyat. Sebab tu dia nak tukar. Jangan bincang masalah ini, tolong orang Terengganu jangan bincang masalah ini. Bincang video seks. Jangan bincang soal harga barang. Jangan bincang soal kematian Ahmad Syabrani. Jangan bincang soal royalti minyak. Jangan bincang soal rasuah. Bagaimana pemimpin-pemimpin kayakan diri mereka dan keluarga mereka. Alih pandangan. Ini yang kita kena ingat. Sebab itu sudah kita kena menang. Terengganu kena tambah kawasan parlimen. Saya bagi tahu Ustaz Azizan tadi, Ustaz, tambah satu lagi kawasan parlimen Kedah. Pulau Pinang tambah 1. Terengganu tambah 4. Paling kurang, Perak tambah 3. Selangor tambah 2. Saya mesyuarat dengan Menteri Besar Selangor semalam. Johor. Sarawak, berdasarkan keputusan pilihan raya baru ini, kita boleh makan sampai 10-12 kawasan parlimen. Sudah. Sebab itu Datuk Najib tadi dia sebut, kita akan rampas Selangor. Rampai-rampai ni apa? Pak kamu Ibu Negeri ke? Rampas. Dia cakap dengan cara apa juga pun. At all cost, dengan apa harga. Ini politik rampas ni tak boleh. Bini orang nak rampas. Tahu kan? Perak rampas. Selangor nak rampas. Tak mudah. Najib, jangan takabur. Kamu nak rampas, insya-Allah kami tawan Putrajaya, kamu ketua pembangkang Malaysia yang baru. Jangan fikir susah. Dulu kita bukan kalah. Memang di Terengganu kita ada kekurangan. Tapi di Semenanjung Tanah Melayu kita menang. Kita kalah di Sarawak dan Sabah. Sarawak sekarang kita dah dapat kurang-kurang insya-Allah di antara 10 sampai 15 kawasan parlimen. Sebab itu di Terengganu ni penting kita pertahan. Ya. Dan pimpinan PAS di Terengganu penting. Dan kalau ini dapat kita lakukan sama keadilan, kita boleh bawa peta, boleh berubah. Untuk apa, saudara? Untuk pastikan adalah perubahan. Cukup. Ada orang kata, kan tukar ni habis kita. Ada orang tua-tua, 1-2 orang yang umur 70 lebih ni, dia kata, kalau tukar UMNO tak ada, ni kita jadi zaman Jepun lah. Jepun pun tak ada, Jepun pun meletup baru ni nuklear dengan tsunami semua tak boleh dah. Jepun pun tak langgar kita dah, jangan bimbang lah. Saya pergi Osaka baru ni 2 minggu sudah dengan anak Raja Siam, Gubernur Bangkok, ada persidangan Asia. Semua orang takut nak pergi, dia kata radioaktif. Saya kata tak apa, saya kena telanjang banyak kali dah, radioaktif dah masuk lah. Jadi kita pergi. Jadi Jepun tak tawan dah, jangan bimbang lah. Indonesia di bawah Soeharto 30 tahun tukar. Sekarang Indonesia ekonomi meningkat jauh lebih baik. Media lebih bebas. Dakwah lebih berkembang. Mesir di bawah Jamal bin Nasir, Mubarak, sekarang ada perubahan. Orang rasa bebas, selesa, boleh bercakap. Kalau tidak, mana-mana pun takut. Nak cakap takut. Ada kita rompak? Tak. Ada rogol macam di Melaka tu.
Ingat kes Melaka? Ada? Ada ambil rasuah? Tak. Ada bunuh Altan Tuyang? Tak. Tapi takut. Kamu bunuh Altan Tuyang? Tak. Tapi takut. Kamu ambil rasuah? Tak. Tapi takut. Pasal apa? Ini yang berlaku dulu sebab mukhabarat, intelligent, polis special branch, polis khas. Ambil gambar. Biarlah dia ambil. Ambil. Ada lagi belakang, ambil. Ada nanti, ambil. Takut apa? Kita tak buat salah. Ini yang saya sebut tadi, bila seorang ahli fikir falsafah Jawa, nama dia Ronggo Warsito, dia kata zaman edan ini, Pak. Apa edan? Orang Jawa? Ada orang Jawa sih? Tak ada. Orang Terengganu tak ada orang Jawa. Edan ni gila. Ini, Pak, kata Ronggo Warsito, zaman edan. Zaman gila. Apa sebabnya dikatakan zaman edan? Sebab kalau di Kelantan, Tok Guru Ning Aziz itu menteri besar. Tanah ada ambil? Tidak. Rasuah? Tidak. Balak dia ambil? Tidak. Tapi pemuda UMNO buat laporan, dia rasuah. Yang merompak, yang rasuah, yang bilion-bilion, 500 juta beli kapal selam dapat 500 juta komisen, itu disanjung sebagai pemimpin. Jadi yang rasuah jadi pemimpin, yang bersih akhlak baik dituduh rasuah. Itu namanya zaman edan. Gila. Orang zalim disanjung, dipuji dalam utusan Malaysia TV3. Yang rasuah, yang angkuh, yang lawan itu dihina dan diaibkan. Namanya zaman edan. Gila. Bagaimana hadapi zaman edan? Kata Ronggo Warsito dalam bahasa Jawa. Saya bukan saja Arab, no, Jawa pun boleh. Pasal orang Jawa sini tidak ada. Kalau dia pergi Johor, saya tak berani sebab dia tahu Jawa. Bunyinya begini. Mau hadapi zaman edan harus eling lawan waspada. Boleh terjemah? Mau hadapi zaman edan, kita mesti beringat dan waspada. Apa dia beringat dan waspada? Kita akan nilai apakah yang sampaikan berita itu orang fasik atau tidak. Apakah berita itu fasik atau tidak. Ini dia landasan agama kita. Waspada terikat dengan syariat. Waspada berdasarkan pahaman kita tentang Quran dan Sunnah. Ini sesudah yang kita sebut. Banyak lagi contoh yang saya boleh berikan. Bagaimana negara ini, kekayaan itu disapu oleh beberapa orang. Saudara, saya 8 tahun Menteri Kewangan. Kalau orang UMNO nak cabar, boleh. Kita bahas. Boleh. Sebab tu saya ajak Dr. Najib bahas. Dia tak mau. Dia kata saya takut, Anwar nak bahas. Kalau Anwar bahas besok, saya keluar cerita demam dia. Londeh ke dia. Wah, boy, tak keburnya. Najib nak bahas. Dia kata kalau saya bahas dengan dia, saya londeh. Saya akan demam. Saya demam tak apa. Azizah doktor. Dia bagi ubat. Saya takut Najib demam. Pasal Rosmah ada juru solek. Dia bukan doktor. Apa dia? Saya ajak. Janganlah hina saya. Oh, sebab kita akan dedahkan. Dedah apa lagi? Dah habis. Dah telanjang habis dah. Dia daripada rambut sama ujung kaki. Orang duduk kaji ni. Rambut dia macam ni. Kaji macam ni. Pusat-pusat macam ni. Dada dia macam ni. Semua kaji. Ya Allah. Nasib tu. Saudara, yang saya sebut dalam macam buku jingga kita baca sebab kita nak bawa perubahan. Ni, kita guna elektrik. Semua pakai elektrik. Setiap rumah ada elektrik. Baik. Apa makna elektrik? Kita pakai. Bayarlah bulanan. Apa makna? Elektrik ini pimpinan UMNO bagi kepada beberapa syarikat utama yang untungnya bilion. Yang bayar kita. Sebab tu saya kata, saya berani insya Allah sebut, kalau kita perintah harga elektrik boleh turun. Sebab, saya bagi sebab.
Janji. Saya nak beritahu sebab. Sebab sekarang, siapa dapat ni kontrak besar? Pensuasaan jana kuasa elektrik bebas. IPP. Independent Power Producer. Siapa? Nombor 1, Tokyo Judi, Genting Highland. Genting Highland tu macam mana tak boleh kaya? 1 gunung UMNO bagi. Anwar, Tok Guni Aziz, Tok Hadi Awang tak boleh pakai. Semuanya sokong Cina. Kita bagi apa kat Cina? Gunung tu kamu yang bagi. Gunung, 1 gunung. Dengan dapat 2 ekar. Kadang negeri dia bagi 3 ekar. Dapat? Sokong UMNO buat apa? UMNO bagi 1 gunung. Sudah 1 gunung, syarikat perjudian untungnya berbilion ringgit. Kemudian, bagi pula IPP. Jana kuasa elektrik. Nama dia Genting Sanyen. Untung bilion ringgit. Baik, 1. Yang kedua, YTL. Pakar, Terengganu, Pasir Gudang. Siapa punya? Grid ini? YTL. Yo Teng Le. Ya. Siapa bagi? UMNO bagi. Untung bilion ringgit. Yang ketiga, Tan Sri Syed Mokhtar, Malakoff, Lumut. Untung bilion ringgit. Lagi Ananda Krishnan, Tokyo Judi satu lagi. Kawan Dr. Mahathir. Dia Tokyo Judi, dia kawan-kawan tertentu. Untung bilion ringgit PD Power. Baik, sudah untung kerajaan bayar tiap tahun. Tiap tahun dia bayar berapa? 19,000 juta ringgit. 19 bilion ringgit. Ini orang Melayu ni bodoh kan. Yang saya marah ni. Nak geram nak sing ni sana. Sebab pasal apa orang miskin kena beban? Untung kalau dia meniaga, dia rajin bangun cangkul, untung ambil lah. Dia buka gerai, warung, dia kerja kuat, dia dapat untung, ambil lah. Ini dah dia untung, kerajaan bayar kat dia pula. Subsidi. Subsidi. Berapa? 19,000 juta ringgit setahun. Sebab apa? Sebab syarikat-syarikat ini sokong UMNO. Ini bukan fitnah. Kalau orang UMNO nak cabar jawab, jawab. Betul tak Anwar kata, YTL, Syed Mokhtar, Ananda, Genting Sanyen, Tokyo Judi dapat ini. Dan dapat ini 19,000 juta ringgit. Kita bayar 4 bilion ringgit subsidi untuk minyak, untuk tepung, untuk gula. Tahun lalu kerajaan tarik balik 4 bilion tarik balik, 19 bilion bagi kat Tokyo. Ini parti UMNO. Demi Melayu dan darah Melayu dan kirih Melayu otak engkau. Banyak yang tertipu. Melayu apa macam tu? Kita kena beban. Sebab tu dia tak tahan. Sebab tu dia londeh saya. Sebab ni saya cerita. Saya cerita sebenarnya. Kalau kita tak keluar. Pengalaman ada Menteri Keuangan. Mereka tak cerita. Datang. Sungguhnya kita. Perdana Menteri Datuk Seri Najib pemimpin yang paling hebat di dunia. Dan gagasan satu Malaysia itu sangat baik. Dan saya dengan ini insaf. Saya tak mau lagi dengan keadilan dan PAS dari DAP. Memang rosak. Maka saya akan sokong UMNO. Esok saya dapat jadi Tun. Tun Anwar Ibrahim sedap. Begini. Tapi kita kena buat pilihan. Ini bukan. Ini satu contoh. Subsidi untuk orang kampung tarik balik. Kerana wang tak cukup. Tapi subsidi orang kaya 19 bilion. 4 bilion untuk jutaan orang. 19 bilion untuk 4 syarikat. Adil apa macam ni? Ya. Tak boleh. Ini sebab tu saya minta kawan-kawan, kita fikir. Ini bukan soal fanatik, Anwar sebab Tok Guru Hadi Awang sokong dia sokong. Tak, saya bagi fakta. Ini fakta. Ini yang diperjuangkan oleh PAS, oleh keadilan, oleh DAP, dasar kita. Yang ini sebabnya maka amanah itu diberikan. Harus diberikan. Dan sokongan diberikan. Saya atas nama keadilan. Tapi saya sokong pendirian PAS dalam hal ini. Dan saya rasa penting untuk PAS diberi ruang untuk bersama-sama memimpin. Kerana ini akan memberikan keyakinan baru dan peluang dan bukti bagaimana boleh mentadbir dengan baik. Sudah tak ada kita.
Sebab tu saya kata, Tok Guru tu nasihat saya ada baik. Anwar, kamu lalu macam ni. Jangan kamu tengok orang besok lalu, orang pakai lusuh baju, tak ada terkesan. Kerana kamu pernah dalam lokap, bukan setakat lusuh baju, telanjang bulat. Jangan kamu tengok orang dibunuh payung ke, di Kelantan, atau di Jertih ke, makan yang paling sederhana keluarga miskin dan tak bagi kesan kepada kamu. Kerana kamu dalam lokap pernah diberi, dicampak makan macam makan anjing. Maka itu pengajaran kepada kamu. Itu sudah. Ini bagi saya pengalaman pribadi saya yang membantu menanam ruh perjuangan sama-sama kawan-kawan saya. Tak semua orang patut masuk lokap dan kena pukul nak jadi pemimpin. Tapi dah nasib saya macam itu. Tak semua orang kena terajang, kena hina, kena pukul setengah mati. Tapi ada hikmahnya. Supaya kalau ditakdirkan saya naik, saya lebih insaf. Jangan kamu sentuh orang yang tak berdosa, aku heret kamu, aku hukum kamu. Orang jatuh 14 tingkat, lagi kamu tak selesai, siapa tolak? Aku tak peduli, Melayu, Cina, India, Muslim, Hindu, Buddhis, tak boleh kamu buat zalim. Ada anak muda, miskin. Kalaupun dicuri motor, kamu belasah dia setengah mati, aku nak heret siapa belasah itu. Kerana bukan kerja kamu nak heret dia, nak pukul setengah mati. Kalaupun dia salah curi. Kerana apa? Orang yang curi berliun-berliun, kamu cium tangan dia. Bodoh punya orang. Ya. Tengok wanita UMNO. Kemai wanita UMNO. Ya. Orang yang dengan ambil uang, angkuh sombong. Sebab tu kawan-kawan tanya. Ya. Saya bagi tahu. Kawan-kawan polis punya datang dengar, kena ingat. Kita bukan, jangan jadikan kami musuh. Yang 3-4 tercacai itu je tak apa. 2-3 orang. Jangan jadikan kawan-kawan kita musuh. Sebab yang kita buat, baik dia polis, baik dia tentera, baik dia pegawai, baik dia petani, baik dia nelayan, dia rakyat kita. Harus diberikan pembelaan. Harga kita dalam perjuangan ini dia. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan fikir. Saja saya sebut buku Jingga ini kerana ini program kita. Nak dengar masalah mana nak dengar. Takkanlah esok saudara, saya bercakap malam ni, saya kata tengok Selangor kita buat apa? Air percuma. Air percuma. Terengganu pun percuma air hujan dengan air sungai. Air percuma. Masuk universiti dapat RM1,000. Pasal nak masuk universiti ni kalau orang kampung, berat lah. Jual kambing lah. Jual lembu. Nak siap anak nak pergi universiti. Di Selangor dapat RM1,000. Mati dapat RM2,500. Lahir hari ni, beranak hari ni, daftar dapat RM100 masuk dalam akaun. Tiap tahun masuk 100. Cukup 18 tahun ambil. Macam mana boleh? Sebab wang ada. Terengganu, wang royalti besok bagilah. Yang bawah ni bagilah. Allah, yang atas gaji RM40,000, yang bawah dapat RM400, kamu sakit dengki pasal apa? Ini. Bukan setakat itu, naik pula harga barang. Tu pun tatap dulu sekarang selama-lamanya UMNO. Ya Rabbi, letih aku kempen ni. Ya. Seolah-olah macam tak ada ruang gitu. Jadi saudara kena ingat ni. Boleh buat. Saya sebut Selangor sebab Selangor banding banyak negeri lain lebih kaya. Terengganu dengan 20% itu berbilion ringgit tahu tak tambahan. Boleh bantu. Boleh buat perubahan. Saya yakinlah betul. Saya yakin sungguh-sungguhnya. Kita boleh tukar wajah negara. Semalam saya mesyuarat pagi. Sebelum saya bertolak ke Kedah. Pagi dengan Menteri Besar, dengan Pegawai Kewangan Negeri di Selangor. Saya penasihat ekonomi Selangor. Setiap hari pergi mesyuarat. Kerja. Allowance RM1 sebulan. Naik. Dah lah pencen tak ada. Pencen UMNO ambil habis lah. Dia tak bagi. Saya 1 sen ambil pencen tak ada. Tadi bakar. Tak bakar tanya berapa tahun. Berbelas tahun menteri. Pencen pun tak ada. Tak guna semua UMNO. Tapi tak apa. Tak dapat. Dia tak miskin. Ya? Sebab saya pergi sekali ni nak pergi syarah di Kuwait. Banyak duit.
bank, ahli-ahli bank Islam dan peniaga-peniaga Kuwait panggil sekali, cukup belanja 3 bulan. Orang hargai. Minggu depan nak pergi Bahrain sebagai penasihat kepada bank Islam sedunia yang paling besar di dunia. Dia minta saya bagi pandangan. Boleh. Jadi tak apalah, pencen tak bagi tak apalah. Saudara, saya sebut di sini Selangor ada wang. Terengganu pun boleh. Betul kita soal Islam, soal akhlak, soal etika. Ini betul. Tetapi soal makan minum kita, yang hak kita. Oh, kita kena jaga. Harga barang, turun. Allowance, tambah. Mati, kurangkan beban. Bukan yang mati dah mati, yang hidup. Masuk universiti, bayar. Air, tak payah bayar. Jadi, kan selamat. Ada baca dalam surat khabar? Tak ada. Ada dalam TV? Tak ada. Kalau keluar, katalah bang ini. Anwar Ibrahim, semalam, di Marang, telah menyampaikan ucapan. TV3. Ini berita khas TV3. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pidatonya, di hadapan ribuan. Itu kalau dikira betul lah. Tapi kalau TV3 sebut semalam esok, kalau dia ada lapor, Anwar Ibrahim telah mencerca Najib dan Rosmah di hadapan 250 orang yang hadir. Dia kira tak benar betul. Itu. Tapi katalah TV3 ni dah bebas. Dia merdeka. Dia buang Hosni Mubaraknya geng. Maka dia sebut. Datuk Seri Anwar Ibrahim malam tadi, dia marah. Telah mengumumkan beberapa langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat. Air percuma. Mati 2,500. Masuk universiti 1,000. Lahir RM100 tiap tahun. Dan ini kata beliau patut diikuti juga dengan royalti di Terengganu. Katalah dia umum begitu. Kalahlah UMNO. Semua rakyat Terengganu dengar. Kalah dia. Sebab itu fakta. Pasal apa tak buat sebelum itu? Sebab itu, jangan marah kalau TV3 tak lapor. Memang kalau dia lapor, mampus UMNO. Yang kita marah sebab fitnah itu. Itu kita marah. Saudara, ini dulu saya nak sampaikan. Selepas ini, kita ada Datuk Bakaci dan Profesor Muhammad Noor Manuti. Dulu daripada Universiti Islam Antarabangsa, sekarang Ketua Penerangan Keadilan. Ada beberapa aspek penting yang saya tinggalkan, minta mereka tolong sampaikan bagi pihak saya. Karena saya nak pergi ke ceramah satu lagi. Jadi saya harap kawan-kawan sabar, dengar betul-betul. Bukan selalu dia nak dengar. Dan kerana Terengganu ini, Najib dia kata dia nak rampas Selangor. Saya jawab, insya-Allah kita pertahan Selangor dan kita tawan Terengganu. Dan kita tidak akan naya Datuk Seri Najib. Kalau dia dulu, dia arah saya ditelanjangkan dan ukur sianu itu, saya tak mau telanjang dia dan ukur. Kalau dia bubuh video seks, tunjuk saya dengan perut boroi itu, ada bakal kata, angkat kain boleh tak? Saya kata, janganlah. Aduh. Saya masih geleng kepala, ya Allah. Nasib baiklah Azizah dengan anak-anak saya ni, Allah. Nak cari nona aku Azizah. Ya, tak ada. Mana boleh tahan. Itu pun saya tak ada niat. Najib hang buat aku begitu. Aku esok aku perintah, aku bubuh gambar telanjang kamu dalam televisyen. Tak. Itu bukan cara. Jadi, besok Najib, bila kita perintah, Datuk Najib jadi ketua pembangkang. Dan kalau dia nak juga pelantikan, saya lantik dia jadi Duta Besar Malaysia ke Mongolia. Sampai Mongolia awak cekik. Allahu Akbar. Jadi gitulah ya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesabaran dan kerana pidato Datuk Bakar yang boleh menjelaskan soal Terengganu dan Profesor Muhammad Noor, Dr. Muhammad Noor Manuti, seorang sarjana Muslim dan juga pemimpin. Dan saya harap saudara dengar, bagi peluang, bagi dengar dengan teliti sebelum saya ke majlis lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.